Tungkah tahun 2026. Jadi, ya tuan-tuan dan puan, dan bagi acara binar kita semua perkayaan lelaki sarjana baru saja dilepaskan. Lugu. Alun na pada lugu. Ya, mereka kini menghampiri jarak 200 meter. Namun kedudukan masih belum dapat dipastikan. Ketika ini masih berada di kedudukan sekata di antara 6 buah perahu dari yang mengambil bahagian. Namun begitu cuba menjarakkan diri ketika ini berada di hadapan menggunakan perahu menggunakan plat 55 kasihnya warisan sedang mendahului perlombaan bagi acara kita yang pertama pada pagi ini. Di kedudukan yang kedua pasang hebat di antara 3 buah perahu yang menggunakan nombor plat 80 warisan tropika, nombor plat 74 Putri Bunian dan menggunakan nombor plat 58 Putri Bunian Walinong Sari. Masih lagi sesa berada di hadapan menggunakan nombor plate 55 kasihnya warisan pengurus Kampu Hidden Berskampu ini mendahului perlombaan. Cuba menjarakkan diri daripada kelompok besar yang berada di belakang, berada di kedudukan tampaknya Provida yang menggunakan nombor plat 10 warisan Kemilan kini berada di kedudukan tempat kedua tahun begitu telah dipintas oleh Provida yang menggunakan nombor plat 80 warisan Tropika, manakala di kedudukan tempat yang ketiga menggunakan nombor plat 68 Putri Bunian Walinong Sari. Persaingan hebat di tempat yang kedua kita ini di antara Provida yang menggunakan nomor plat 10 warisan Gemilang dan juga menggunakan nomor plat 80 warisan Tropika. Nampaknya kedudukan Provida yang berada di hadapan menggunakan nomor plat 55 kasihnya warisan terus menjarakkan diri. Jentera mereka daripada kelompok besar yang berada di belakang mereka. Namun begitu ketika tempat yang kedua telah pun berubah. Di kedudukan tempat yang kedua ketika ini menggunakan nomor plat 10